Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, jadi kali ini siri podcast Lensa Pemimpin episod pertama. Jadi tajuk podcast kita pada hari ini, Prof, adalah Fresh Voice, Wise Words. Jadi Alhamdulillah, kami hari ini akan buat satu podcast yang bertujuan untuk memperkasakan MPP baru. Untuk pengetahuan Prof, kami baru naik, tak sampai 10 hari lagi. Jadi untuk menggapai ataupun berjalan kaki setahun ni, kami perlukan pengalaman Prof sebagai seorang pemimpin. Jadi untuk pengetahuan semua, panel kita pada hari ini adalah yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Afandi Makrani, Rektor UiTM Cawangan Kelantan. Jadi kita nak dengar sedikit sebanyak pengalaman Prof sepanjang menjadi seorang insan yang berguna. Jadi Nik pun dengar banyak cerita Prof ni. Sepanjang Prof hidup ni banyak pengalaman Prof. Banyak jawatan yang disandang dari akademiknya dan sebagainya. Jadi izinkan saya untuk perkenalkan diri. Saya merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Kelantan sesi 2025-2026. Jadi nama saya Nik Alif Aiman bin Abdul Arif Fahmi ataupun Prof boleh panggil Nik lah. Lebih mesra dipanggil Nik. Alif dengan Aiman ni tak semana tu. Dengan muka saya ni Nik lebih senang lah. Jadi kita boleh teruskan soalan pertama, boleh Prof? Sebelum soalan pertama, saya buka peluang kepada Prof untuk perkenalkan diri dulu. Sikit sebanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ni dan kepada semua para pendengar yang saya kasih sekalian. Saya adalah Profesor Dr. Muhammad Afandi Makrani, Rektor ke-7 untuk UiTM Cawangan Kelantan. Berasal daripada Pasir Putih Kelantan, anak tempatan, sudah beristeri, anak 7. Oh ya. Alhamdulillah. Baik Prof, tanpa melengahkan masa lah, kita teruskan kepada soalan pertama. Dan Nik pun menunggu-nunggu juga jawapan Prof sebenarnya. Sebab saya pun berdebar juga dengan Prof ni sebenarnya. Dia jadi macam formal pula berdebar, tapi nak dengar jawapan Prof macam mana. Jadi soalan pertama Prof, Prof sebagai seorang pemimpin yang telah lama berkecimpung dalam dunia akademik, pentadbirannya, di universitinya. Jadi apa makna sebenar kepimpinan muda dalam konteks UiTM hari ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Nik. Sebelum itu saya ingin merakamkan tahniah kepada Nik yang telah dinobatkan sebagai Presiden MPP untuk sesi 2025-2026 dan kepada semua barisan MPP yang baru. Kami sebagai pengurusan tertinggi UiTM mengharapkan MPP yang baru dapat melaksanakan tugas dengan cemerlang, insya-Allah. Okey, berkait dengan soalan yang Nik kemukakan tadi, bagaimana pengalaman saya dan bagaimana kepimpinan hari ini untuk kita melihat pelajar-pelajar kita mewarisi legasi kepimpinan yang lalu untuk kecemerlangan yang akan datang untuk tahun 2026 dan juga 2027. Kalau kita tengok ni dalam aspek kepimpinan ini, sebenarnya semua manusia itu Allah lantik, Allah lahirkan ke muka bumi untuk menjadi pemimpin, kan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami lantik manusia itu untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Khalifah dalam konteks masa hari ini, kalau kita sedang belajar, maka kita adalah kepimpinan kepada pelajar. Apabila kita keluar daripada medan pengajian, kita terjun dalam masyarakat, kepimpinan kita itu lebih besar lagi dalam konteks masyarakat, negara dan sebagainya. Apabila kita bercakap tentang kepimpinan muda hari ini, sebenarnya dia menepati apa yang berlaku pada zaman Rasulullah. Kalau kita tengok ni, para sahabat ini bukan orang tua-tua yang memimpin. Kalau kita tengok Usamah bin Zaid, umur belasan, Ali bin Abi Talib muda, Sayyidina Abu Bakar muda, Umar muda. Sayyidina Umar masa dia memeluk agama Islam dan memimpin dunia Islam itu umur dia 27. Dan kalau kita tengok Muhammad Al-Fatih yang berjaya menawan kota Konstantinopel
umur 18, memimpin 150,000 tentera dan menawan kota Konstantinopel dalam usia yang sangat muda, umur 21 tahun. Dan hari ni kalau kita tengok kepimpinan dunia pun ni, semuanya muda-muda sebenarnya. Kalau kita tengok Finland, negara-negara Eropah hari ni, memperlihatkan kumpulan-kumpulan muda, anak-anak muda ini menonjol. Dan dalam konteks universiti kita, sebenarnya apa yang disebut oleh Pak Nasir, pemimpin tu dia tak lahir daripada dalam kelas, tiba-tiba dia jadi pemimpin. Dia lahir daripada kancah kehidupan masyarakat. Dia lahir daripada permasalahan yang berlaku. Di situ lahirnya pemimpin. So pemimpin ni dia perlu digilap, perlu dibangunkan karisma, ketokohan dia tu, barulah dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Saya selalu sebut bahawa untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat itu, dia ada ilmu, dia ada pengalaman, barulah dia ada wisdom, kebijaksanaan. Semua orang boleh ilmu hari ni kan. AI kita boleh petik dengan satu jari, boleh keluar semua maklumat ilmu dan sebagainya. Tapi experience, pengalaman, ini satu benda yang sukar. Contohnya kalau saya, masa saya belajar dulu, saya menjadi susah agung kepada Persatuan Mahasiswa Kelantan, Jordan. Sikit sebanyak pengalaman itu saya terjemahkan dalam konteks pekerjaan hari ini. Kemudian saya balik, saya pegang jawatan pengarah di Institut Kajian Zakat dan Wakaf Malaysia, terlibat sepenuhnya dalam dunia akademik. Kita faham macam mana pengalaman berada dalam Center of Excellence, dengan research, dengan seminar antarabangsa, MOU, MOA dan sebagainya. Kemudian saya berpindah ke Putrajaya sebagai timbalan pengarah di Jabatan Perdana Menteri, banyak terlibat dengan isu-isu kepimpinan negara. Kemudian saya balik menjadi dekan di Akademik Pengajian Islam Kontemporari. Kemudian sekarang saya menjadi Direktor UiTM Kelantan 10 bulan. So pengalaman itu ada sesuatu yang tidak ada dalam buku ni. Dan kita tak boleh belajar dalam kelas. Apa yang disebut oleh Pak Nasir, dia lahir daripada kancah kehidupan kita. So dalam konteks kepimpinan muda hari ini, kita nak pelajar-pelajar kita belajar mengurus MPP, satu pengalaman ni menjadi presiden, dan barisan-barisan di bawah ni macam mana mengurus dengan penuh kematangan, dan disitulah dia akan mencorak kepimpinan masa depan kita. Baik Prof, terima kasih. Nak tanya satu soalan. Puan Nasir ni siapa? Pak Nasir. Pak Nasir. Pak Nasir ni Pak siapa? Nasir ni adalah tokoh hebat di Indonesia. Indonesia ni dia melahirkan ramai tokoh-tokoh hebat. Pak Nasir, kalau kepimpinan dia Soekarno. Ini antara ulama-ulama politik, ulama-ulama sosiologi yang terlibat dalam kemasyarakatan. Jadi untuk pengetahuan Prof, semalam ataupun 2 hari lepas kami jumpa Prof tu. Jadi ni tertarik dengan satu quotes Prof. Bagi tahu ketika Prof nak naik jadi timbalan pengarah di Jabatan Perdana Menteri tu. Prof bagi tahu Ibu Prof, tak silap. Dan Ibu Prof bagi tahu semakin tinggi jawatan kita, semakin ramai kita boleh bantu, betul? Betul. Jadi ni balik tu ni terfikirlah. Memang hebatlah quotes tu daripada Ibu Prof. Jadi ni pun pegang benda tu. Jadi ni tanam dari dia. Ada ni jadi presiden ada sebab untuk kita bantu orang lah, Prof. Baik. Kita bergerak ke soalan kedua, boleh Prof? Boleh. Baik, soalan kedua Prof. Prof selalu sebut tentang kepentingan melahirkan pemimpin pada masa akan datang. Pada pandangan Prof, apakah ciri yang paling kritikal untuk dimiliki oleh pemimpin muda pada era sekarang ni, di dunia digital ni? Apa pendapat Prof? Okey, kalau kita tengok dalam Islam, apabila Abu Zar Al-Ghifari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi meletakkan tangan baginda di atas bahu Abu Zar Al-Ghifari. Nabi sebut, kamu seorang yang lemah, Abu Zar.
Kepimpinan adalah sesuatu yang amanah dan kamu akan menyesal pada hari kiamat nanti. Kalau kita tengok ni, Abu Zar Ghifari ni seorang yang hebat sebenarnya kan. Dengan ketajaman pemikiran dia. Saya cuba mencari di mana ketidaksesuaiannya Abu Zar Ghifari untuk menjadi pemimpin. Sehingga Nabi sebut, anta da'if. Kamu ni lemah. Kepimpinan memerlukan kepada kekuatan. Al-Qawi, Al-Amin. Lalu saya tengok salah satunya, antara yang ditulis oleh para ulama, dia kata Abu Zar Ghifari ni dia, saya harap dia tidak menjadi polemik dalam perbincangan kita ni. Masa dia masuk Islam, Nabi kata, Abu Zar, kau relax dulu. Relax, kau jangan gopoh. Tenang dulu. Sebab kita dalam tempoh bila masuk Islam ni jangan heboh-heboh. Kan? Relax dulu. Tapi Abu Zar Ghifari ni dia excited. Dia baru masuk Islam. Masuk Islam. Excited. Bersungguh dia riwayat kau orang. Abu Zar ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Jadi akhirnya dia mendapat tentangan yang hebat daripada penduduk Mekah. Jadi di situ ada pegang para ulama, dia kata bila nak jadi seorang pemimpin ni jangan gelojoh. Dia kena ada strategi kan. Itu saya selalu ingatkan kawan-kawan saya, bila you nak jadi pegang jawatan-jawatan utama, jangan bahasa Kelantan dia sebut ceplak mulut. Ceplak mulut. Ini bahasa lama ni. Jangan sikit-sikit tulis dalam Facebook. Sikit-sikit komen itu. Sikit-sikit komen ini. Sebab body kita ni adalah bila kita pemimpin. Orang tak tengok Muhammad Effendi. Orang tengok rektor. Orang tak tengok ni. Orang tengok presiden. So, kalau kita tengok banyak ayat-ayat Quran, hadis menceritakan tentang ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin hebat itu ialah Al-Qawi, Al-Amin. Kalau kita tengok sini ni, kenapa Allah tak kata Al-Aminul Qawi? Amanah dan kuat. Kan? Tapi dalam konteks kepimpinan, Al-Qawiyul Amin. Manistajartal Qawiyul Amin. Kalau kamu nak ambil orang untuk diupah, kata Nabi Syuaib, kamu pilihlah orang yang Al-Qawiyul Amin. Memiliki kekuatan. Kekuatan ini maknanya amanah ni waraknya dan sebagainya kan bukan tak penting. Tapi kenapa Allah meletakkan ciri utama yang Al-Qawi? Maknanya kekuatan dari sudut mental, spiritual dia, kekuatan dari sudut komunikasi dia, kekuatan dari sudut kalau saya sebut dalam pengalaman hidup saya, kalau orang tanya apa perlu kekuatan yang ada pada seorang rektor, saya kata kekuatan emosi. Kan, orang mari jumpa kita dengan marah, kita boleh relax. Orang komen kita bagus. Okey, ada pandangan lain? Ya, saya suka buat macam tu kan. Dia pam dia bagi kat kita kan. Bagus tu. Okey, ada pandangan lain? Kita tak layan terus dia. Kalau kita layan dia, emosi kita akan ni berubah dan sebagainya. Mengawal emosi. Mengawal emosi kan. Balik rumah baloh dengan bini, mari bawa jabak dah. Baloh dengan anak, mari bawa jabak. Itu memerlukan kekuatan, dan kekuatan ini dia lahir daripada pengalaman. Itu sebab Nabi sebut kan, Abu Zar Ghifari, kamu untuk menjadi seorang pemimpin dia kena kuat. So pada saya kekuatan itu adalah dari sudut emosi, kekuatan dari sudut mental, kekuatan dari sudut spiritual, barulah dia akan pergi kepada amanah, warak dan sebagainya itu. Baik Prof, ni tertarik dengan statement Prof bahawasanya seorang pemimpin ni perlu menjaga emosi lah. Sebab ni pun walaupun baru 10 hari, jadi banyak kerenah lah esko-esko ni. Jadi kalau kita tak kawal emosi kan, jadi nak marah sama. Stres. Jadi kadang-kadang kita mengawal emosi, Prof, betul? Jadi Nik tertarik juga dengan Al-Qawiyul Amin sebenarnya, Prof. Sebab Nik tahu yang Vice Chancellor VC kita pun terapkan Al-Qawiyul Amin ni, betul? Sebab Sefaruk sama bagi tahu dalam ceramah-ceramah beliau, dia bagi tahu memang Al-Qawiyul Amin, kuat dan amanah lah kepada seorang pemimpin. Jadi Nik harap kepada siapa yang mendengar ni, dan awak semua juga seorang pemimpin, terapkanlah Al-Qawiyul Amin. Okey. Baik, kita teruskan kepada soalan ketiga, boleh Prof? Okey. Alright, soalan ketiga Prof.
bagaimana Prof melihat peranan MPP sebagai rakan strategik universiti dalam membentuk budaya kepimpinan yang progresif dan inklusif? Okey ni, saya lahir daripada zaman MPP yang sangat berbeza dengan dunia hari ni kan. Contoh, saya belajar di Jordan dulu ni. Bila pilihan raya ni, sebiji macam pilihan raya di Malaysia. Melobi, naik rumah ke rumah kan. Kempen begitu dahsyat. Dan antara kumpulan pro kerajaan dengan kumpulan yang anti kerajaan Di Jordan. Di Jordan pada tahun 1991. So saya melihat ramai kawan-kawan saya yang aktif terlibat secara langsung dalam kepimpinan yang melihat dua ni, ada yang pro, ada yang tetapi selalu saya melihat kepada diri saya kata kalau kita semasa kita belajar kita mengambil tempat menjadi pemimpin negara, apa yang kita boleh buat? Itu persoalan yang selalu. Kita terlalu agresif dalam kampus dengan menentang polisi kerajaan dan sebagainya. Apa yang kita dapat? Di situ selalu saya bermain dalam fikiran saya. Dan apabila orang yang balik belajar terjun dalam bidang masyarakat, apakah yang dia perjuangkan semasa belajar itu sama dengan apa yang berlaku dalam realiti kehidupan masyarakat. Contoh, ni kalau kita tengok dalam konteks UiTM sekarang ni, apa isu utama pelajar kita? Isu kalau kita tengok, isu keruntuhan moral. Kalau kita nak bercakap tentang penubuhan negara Islam, kita bercakap tentang contoh kita kata hudud dan sebagainya, dalam konteks belajar tak sesuai. Bukan kita kata hukum Islam hudud tak sesuai, tapi konteks kan. Gi Kuala Lumpur, mana kedai nasi kerabu sini? Mana tak ada nasi kerabu sini? Bukan tempat dia. Patut marah. Bengok tu kedai ni tak jual nasi kerabu. So dalam konteks kita kepimpinan pelajar ni, saya suka melihat root issue kita dalam untuk melahirkan kepimpinan yang progresif dan inklusif ni, dia memahami isu. Contohnya kalau kita tengok isu moral. Berapa ramai pelajar-pelajar kita yang tak semayang. Berapa ramai pelajar kita yang tak boleh baca Quran. Berapa ramai pelajar kita yang kita kata isu kemiskinan, tak boleh bayar yuran, tak mampu nak bayar kan. Ni kalau kita tengok UiTM ni, kita ada dalam 60% hingga 70% tau pelajar-pelajar miskin. Dan pelajar-pelajar miskin ini perlu dibela. Itu saya, moto saya ialah bila jadi rektor, saya kata saya nak wakafkan diri untuk UiTM. Berpegang kepada konsep semakin tinggi jawatan kita, semakin ramai kita boleh tolong orang. So, dalam konteks kepimpinan, kita bukan nak cari populariti, kita bukan nak cari glamour, tapi kita nak cari macam mana kita nak selesai isu-isu yang berlaku dalam, khususnya dalam UiTM Kelantan. Bila Nick jadi presiden bersama MPP, Nick bentuk satu plan strategik 2 tahun, dan plan strategik itu boleh diukur sejauh mana kejayaan-kejayaan itu. Contohnya, zaman Nick lah berjaya. Contohnya, kalau kita tengok dalam konteks UiTM sekarang ni, isu kewangan. Tapi dalam tempoh Nick memegang jawatan presiden bersama MPP, Alhamdulillah, Nick mendapat kerjasama hebat daripada industri, memperkasakan hubungan dengan alumni, dan Nick telah menyelesaikan banyak isu-isu yang berkaitan dengan fasiliti sebagai contoh. Tapi apa makna kalau Nick memperjuangkan isu fasiliti, tak puas hati masuk Facebook, tak puas hati masuk TikTok, tak puas hati masuk Facebook, bantai naik chancellor, bantai rektor. Apa ini dapat? Tak dapat ke satu. Inilah kalau kita tengok hari ini, yang saya kata tadi, bila kita pegang jawatan, apa yang kita boleh sumbang. Kalau kita nak bercakap tentang masalah ni, kita menjadi pemimpin ni, Allah Akbar, jangan kata duduk balik rumah.
Adakah kita nak kutip segala masalah dengan rumah dengan bini kita ni? Bini comel macam mana sekalipun ni, ya akan ada masalah. Maksud buah. Kalau kata bini kawan, tak ada masalah bini kawan. Dia ni telinga bekuk. Bini dia bobe-bobe tak dengar. Kan? Mesti ada akan masalah. Tapi masalah di rumah tangga tu kita nak tambah baik. So sama juga dalam konteks universiti. Saya tengok sebagai pemimpin universiti, MPP bersama dengan pusat tertinggi, macam mana kita untuk menyelesaikan masalah. Yang penting ialah kita sama-sama menikmati kecemerlangan untuk UiTM Kelantan. Baik Prof, terima kasih. Ni ada satu cerita untuk Prof. Ya. Kalau Prof nak tahu, dulu ketika Nik memegang jawatan sebagai Naib yang dipertua, ada student Indonesia. Nik tak silap ni dia intern di perpustakaan. Dia tanya Nik, kenapa MPP di Malaysia tidak agresif? Sebab dia kata kat Indonesia selalu demonstrasi. Kami memang hentam kerajaan. Buat demonstrasi, bakar situ, bakar sini. Dan mereka kata, awak semua ni tidak agresif. Tak tahu apa saya awak buat. Pertama kali Nik tanya pendapat Prof. Tapi Nik jawab macam ni. Nik jawab, lepas demonstrasi tu apa sebenarnya yang kamu dapat? Nik tanya gitu. Selain kehancuran. Nik kata. Lepas tu dia kata, kami dapat menunjukkan yang kami ni tegas sebagai seorang mahasiswa kepada kerajaan ataupun kepada pengurusan universiti. Dan Nik bagi tahu apa side effect yang kena. Bukan ke student yang kena. Jadi awak semua buat demonstrasi, student nak kena. Tapi mereka kata, tapi student support kami. Tapi lepas tu Nik tanya pula, lepas tu student tak support tu, kalau dia kena sekali macam mana? Dia pun senyap. Jadi Nik tanya Prof sebenarnya, apakah pendapat Prof tentang politik kampus ataupun kepimpinan kampus Indonesia dan Malaysia lah. Dan apa pendapat Prof sebenarnya? Apa kepimpinan muda ni kok patut ada? Ni tak ada dari soalan ni sebenarnya. Nak tanya pendapat Prof sebab Prof mention yang di Jordan tu. Jadi Nik tertarik lah. Dia gini ni, kita ni bila kita tak ada jawatan, kita boleh bercakap di mana-mana dan kita boleh bercakap apa saja. Saya ingin membuat pendidikan percuma. Contoh. Ini yang bawa oleh pelajar-pelajar dulu. Kita nak pendidikan percuma, kita nak pendidikan percuma, kita nak pendidikan cuma. Contoh dalam konteks UiTM ni lah. Student bayar asrama 50 riyal sebulan. Ini asrama yang ada. Kalaulah free, macam mana rupa asrama? Berat. Yang dibayar 50 riyal sebulan, ini keadaan dia. Itu saya kata tadi, semasa kita tidak memegang jawatan dan kita tidak berada di posisi tersebut, semua benda kita rasa mudah untuk buat. Bapa kajian tak buat. Allah barang mudah. Turun minyak. Susah belaka masalah. Adakah dengan turun minyak susah masalah? Allah marah, bagi je pendidikan percuma kepada pelajar-pelajar. Kalau aku jadi penentera, hari ni aku buat. Sebenarnya itu kita bercakap dari sudut nafsu kita. Kita bukan dari sudut perancangan kita, kajian kita, research kita betul-betul dan sebagainya. So saya tengok dalam konteks pelajar, negara-negara yang seperti kalau kita tengok di Indonesia, kita tak boleh nak samakan dengan kita di Malaysia. Kan? Dari sudut cara hidup kita, dan kalau kita tengok di negara-negara Arab ni, sebab saya daripada pendidikan saya pada negara Arab. Kan? Kalau kita nak cari sebuah negara, model terbaik dari sudut kepimpinan, keamanan dan sebagainya, negara mana yang kita boleh rujuk? Arab. Arab ni apabila berlakunya Arab Spring yang berlaku di Mesir tu, semua orang melihat bahawa ini cara terbaik. Kan? Lawan kerajaan, mahasiswa bangkit menentang kerajaan dan sebagainya. Akhirnya berlaku di Iraq, berlaku di Mesir, berlaku di Syria, berlaku di Sudan, berlaku di Maghribi, berlaku di negara-negara Arab ni. Akhirnya apakah negara Arab hari ini bangkit? Adakah stabil? Adakah ekonomi dia kuat? Akhirnya Iraq kalau kita tengok kan. Apabila rakyat excited nak jatuhkan Saddam jatuh, apa yang Iraq dapat hari ini? Dengan ekonominya yang tak stabil hari ini dan sebagainya. So dalam konteks kepimpinan pelajar pun saya tengok begitu. Kan? Kalau dengan
nafsu amarah kita dan sebagainya. Oh, hujan, banjir, bom bocor. Kenapa kerajaan tak tukar? Kan? Mana rektor? Takkanlah pengurusan universiti tutup mata. Sudah semestinya di sana ada kekangan-kekangan jangka pendek, jangka panjang yang boleh buat. Jadi kalau MPP boleh bersama dengan pengurusan, dia akan bersifat matang. Itu kematangan kita kata barisan kepimpinan. Dan saya kata tadi, saya selalu sebut kat ni, kalau kita macam saya lah, saya kata ni, saya nak keluar daripada UiTM Kelantan, nanti saya nak tengok, saya paling ke belakang ada masjid. Itu inspirasi saya. Sebab semua kampus-kampus lain besar masjid. Semestinya saya nak tengok, nak bangunkan syiar Islam dalam UiTM Kelantan selaras dengan negeri Serambi Mekah. Sudah mestinya simbolnya adalah masjid. Saya tak ada kata saya akan lawan kerajaan Habib Hassan, kenapa tak buat masjid di dalam UiTM. Saya tak nak. Saya nak ialah kita sendiri. Itulah yang berlaku pada para sahabat. Dia berjuang dengan kudrat mereka untuk kita ada sistem zakatnya, wakafnya dan sebagainya. Itulah usaha kita, jihad kita. Baik Prof, terima kasih atas jawapan soalan ni tadi. Tak ada dalil. Takut orang marah pula. Tanya soalan tak ada dalil. Jadi soalan seterusnya pun Prof, soalan keempat sebenarnya. Jadi berbunyi, ramai pemimpin muda berdepan rasa kurang yakin pada awal pelantikan. Apakah nasihat praktikal Prof untuk kami membina keyakinan, kredibiliti dan ketahanan mental? Soalan ni khusus juga kepada esko-esko ni. Esko kita tak ada keyakinan. Tengok video ni. Dia gini ni, sebenarnya siapa-siapa yang pegang jawatan, dia akan jadi mula-mula tu, saya mula-mula pegang jawatan dekan. Sudah saya kata lah, aku mana pegang dekan ni. Alamak, kadang-kadang masuk meeting tu debar. Okay, aku tak boleh jawab kan. Lepas tu bidang VC panggil, TNC panggil, debar kamu. Sudah dah lah, gapo lah. Dekan ni selepas Jabatan Perdana Menteri. Selepas Jabatan Menteri itu saya balik jadi dekan kan. Sudah dah lah kan. Tapi saya percaya nombor satu ialah yang kita kata tadi, al-qawi. Kan? Ketenangan kita, relax kan. Tak tahu tanya senior, duduk bincang. Kalau jumpa siapa-siapa tanya kan. Kalau tak tahu tanya, jangan buat keputusan, pandai-pandai buat keputusan kan. So benda tu semua orang akan rasa. Saya rasa tak ada ni seorang pun yang saya bila jadi Perdana Menteri saya tidak gundah gulana. Tak ada kan. Jadi rektor lagi lah kan. Saya ni tak pernah masuk UiTM Kelantan sebelum. Saya lalu kot depan tu kan. Dia tak terfikir pun bahawa suatu hari nanti aku akan jadi rektor sini. Tak fikir kan. Jadi bila Datuk Bisi sebut, dia kata, Ustaz, saya rasa I nak you balik Kelantan. Kalau naik nama di KPT, I minta you balik. Kita kata go ga Datuk Bisi ni kan. Go ga, tak pernah sabar kan. Tapi bila kita jadi rektor, sudah semestinya kebimbangan dan sebagainya. Maka di situlah macam mana kita nak meyakinkan diri kita. MPP dalam konteks satu saya kata tadi, kita jangan sombong, sentiasa merendah diri. Anggap kalau saya anggap selalu MPP tu adalah adik-adik saya. MPP tu adalah kawan-kawan saya. Saya tak ada membina gap kan. Nak jumpa rektor hanya di pejabat saja. Dan kalau nak buat appointment dengan rektor, jangan sebarangan waktu. Saya tak ada ni. Saya buang gap tu. Situlah jadi hubungan kita mesra dengan pelajar, dia seronok jumpa kita dan sebagainya. So di situlah kekuatan itu akan ada ni. Sebab dengan diri kita sendiri ni, kita akan lemah sebenarnya. Kita sendiri lemah. Kalau kita rasa kuat, kita hebat tu something wrong.
So di situlah lahirnya kekuatan. Kalau ni Exco ni baik dengan ni, rapat, sentiasa bincang. Saya selalu sebut ni dalam buku saya Seni Memimpin ni, nombor satu, jangan marah. La taghdab. Nabi sebut 3 kali kan. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan murih, jangan marah. Jangan cepat-cepat marah. Kan? Ni siapa tu buat kerja ni? Marah lalu kan. Tak ada kan. Jangan marah, Prof. Jangan marah. Masya-Allah. Jangan marah. Marah ni Allah. Saya duk mikir orang beken ni gapo boleh. Kan? Hanya sendiri je beken. Marah dengan tegas ni lain. Lain. Tegas ni. Saya selalu ni sebut, saya kata biarlah orang malu kita, bukan orang takut kita. Orang malu, malu apa ni korektor tak buat ni. Malu jumpa dia kalau dia tanya ni. Jangan, takut dia takut tu, dia respect depan kita saja. So dalam konteks MPP ni saya tengok ni, bila MPP selalu turun pada jumpa, bincang, bermesyuarat kan, tangani isu dengan cepat. So pelajar-pelajar kita ni akan rasa keberadaan kita tu dihargai. Alhamdulillah MPP tahun ni dia ada Kelantan hebat kan. So contohnya macam isu viral dan sebagainya ni. Isu viral ni sebenarnya isu nak menjatuhkan maruah moral seseorang tu. So macam mana ni nak tangani itu. Cabaran akan berlaku, yang akan ada di mana-mana. Cabaran. Cuma bagaimana seni memimpin itu. Aku nak baca buku ni. Seni memimpin. InsyaAllah. Okey. Baik Prof, terima kasih atas jawapan untuk soalan tadi. Ni tak ingat nak tanya governor ni sebenarnya, ada nak tanya benda. Tapi kalau ni teringat apa ni tanya. Beres. Seterusnya soalan kelima. Berbunyi, UiTM menekankan nilai excellent, synergy and integrity, ESI. Bagaimana pemimpin muda, khususnya kami lah sebagai MPP, boleh menterjemah nilai ini dalam keputusan harian kami dan komunikasi dengan mahasiswa, Prof? Terima kasih ni atas soalan ni. Kalau kita tengok, perkara yang paling penting, kecemerlangan sebuah institusi, kecemerlangan sebuah masyarakat dan sebagainya, negara, itu sebenarnya nilai ni. Nilai. Contoh ni saya pergi ke Korea, negara-negara maju ni kan. Kita orang Melayu ni suka buah kan, naik kereta api buah, naik mulut. Tak ingat khabar mana. Dia mari tegur. Korea. Kata ya wak macam duduk di back tu. Lepas tu nak cari siapa payah negara dia kan. Lepas tu contoh saya heran tau. Macam mana universiti dia tak ada tersapu. Tu sapuh tu tak ada dalam universiti. Mana sapuh dia buat? Maknanya sapuh tak ada di tempat dia dan dia tidak menyapuh. Dia tak buat sapuh. Lepas tu saya tengok macam kebersihan kampus dia dan beza ni kalau kita tengok negara-negara maju. Cuba kita pergi negara-negara miskin. Dengan kotornya, dengan cara dia berfikirnya, cara bertindaknya. Dalam bah kita tengok, aduh, setengah negara tu ni, saya tak nak sebut negara mana kan. Naik bah tu, dia lopak kot tikar. Lepas tu kayu nak kecil tu, kecil dinding gitu je. Masyarakat dia tu. Tapi kalau kita tengok di negara-negara maju, sebenarnya dia tekankan soal nilai. Nilai itu. Dan UiTM kalau kita tengok nilai excellent, synergy, integrity. Ini 3 nilai utama kita kan. Saya percaya ni contohnya macam kita nak berjaya ni, sinergi itu mesti ni. Sinergi ni makna contohnya macam kita nak berjaya. Kita kena tengok universiti lain, macam mana universiti lain tu berjaya. Kita kena buat MOU dengan universiti hebat. Kita nak tengok macam mana UiTM kita ni nak berjaya. Kita kena kuatkan hubungan kita dengan industri. Contoh ni kalau di Korea, hub belajar tu dia kata
pelajar kami memang untuk industri. Kita fikir macam mana Korea ni hebat dari sudut industri dia. Ni kalau kita tengok Korea ni, kita dulu buat apa ni automobil banding dengan dia. Tapi dia ni nilai dia ni pesyarah Eddie dia ceramah itu, dia kata di Korea kalau dia tengok orang Korea pakai kereta Toyota, pakai kereta selain daripada kereta Korea, dia ludah, dia kata. Oh ya. Yeah. Saya pergilah Korea kan. Nak cari kereta selain daripada kereta Korea payah. Hok dia buat sendiri. Apa ni, motor dia buat sendiri, kereta dia buat sendiri. Tak ada benda hok orang lain. Nilai. Macam kita ni, dia pakai kereta kau, berata je. Pakai mana? Apa ni, kancil je. Perdana je. Tak pakai Honda. Nilai itu. So kalau kita tengok sinergi, kekuatan kita itulah bagaimana kita bersama dengan industri, bersama dengan community. Kemudian integriti kan. Integriti adalah satu benda yang berkaitan dengan amanah. Kekuatan kita kalau orang percaya kepada kita, sifat amanah, integriti, akhlak tinggi kita itu, maka itulah punca utama negara itu bertamadun. Masyarakat bertamadun itulah masyarakat yang tinggi nilai integriti dia. Contoh ni, saya pergi Singapura. Dia tinggal telefon dah lebah. Saya pergi jumpa orang tu, saya tanya, macam mana saya nak dapat telefon anak saya hilang dah lebah? Dia apa ni? Jangan bimbang, don't worry, dia kata. Dia Singapura, dia kata. Dia sebut, ini Singapura, dia kata. You punya telefon tak akan hilang. Ada dah lebah tu? Mesti ada lebah tu. Tak ada orang ambil? Takkan orang ambil. Nilai tu bro ni? Itu saya pula. Uish. Mulut kita lah. Anak dia jerit dia telefon. Dah lah telefon baru dia baru beli. Telefon mahal. Lari saya pergi ke uncle sebelah. Macam mana uncle ni? Saya punya anak ni. Tak apa dia. Ini Singapura dia. Nilai itu. Itu nilai. Ada sungguh? Okay. Ini you punya phone dia tu. Nilai. Itu saya kata tadi, bagaimana kita nak melahirkan UiTM itu ialah nilai. Pembentukan nilai itu. Okey, baik Prof. InsyaAllah kita akan soalan terakhir sebenarnya Prof. Habis dah. Habis dah. Sedap kecek kali Prof. Tapi sebelum soalan terakhir ni ingat dah soalan ni. Sebab ni tertarik dengan statement Prof yang jangan marah. Ni rasa ni seorang yang backing sedikit. Ni rasa. Ni tak tahulah kalau esko tengok video ni tak tahu. Tetapi ni tak tahu konteks dia adalah marah ataupun tegas. Jadi apakah nasihat Prof kepada ni? Contoh, sebab Prof banyak memegang tampuk kepimpinan lah di berbagai tempat. Okay. Dan jawatan yang berbeza. Jadi ni setakat ni pegang jawatan tertinggi MPP lah. Jadi nak tanya nasihat Prof, macam mana kita nak mengawal ketegasan tu lah supaya tak marah mana. Tapi nak mereka dengar. Apakah nasihat Prof? Sebenarnya ni kalau ni tanya anak saya lah. Ya abah bikin lah. Anak saya mesti akan jawab, abah bikin. Kalau tanya adik saya, kalau adik saya marilah, apa ni, Prof Fendi kat rumah macam mana? Dia memang backing. Saya memang ada karakter tu kan. Kalau saya nak marah adik-adik saya akan marah. Dan adik-adik saya tu jadi just tak berani sebarangan. Adik-adik saya ni. Adik-adik saya lah, kalau kakak saya tu dia lain sikit. Adik-adik dia sangat respect sebab ada backing kita. Pada saya ni, backing ni setiap orang dia akan ada. Perlu ada backing. Cuma mengawal. Dan kalau saya ni, saya memang tanam dalam jiwa saya, kalau saya pegang jawatan, saya tak si marah depan orang. Kalau nak marah ke Hazikah, panggil Ika lebih saya tak puas hati dengan awak. Panggil biar dia seorang je tahu. Ni tak saya nak beritahu kepada belakang, saya nak marah staff saya hari ni. Staff saya nama sekian-sekian. Hok dengan 300 orang. Hok kena marah seorang. Hok rugi masa 300 orang. Itu saya ni kalau kita jumpa dengan staff kita cerita kejayaan kita.
Jaga kait dengan emosi. Kadang-kadang ada staff saya, dia kata, Prof, saya takut Prof tengah marah ni, pergi kecek dengan staff dah marah. Dok saya kata. Saya akan bawa cerita lain dah. Jangan bawa cerita yang sama. Itu nak mengawal kemarahan. Nombor satu ni, bila kita jadi ketua, ialah, lah tahu tak. Orang akan ingat kita bila kita marah seseorang. Contohlah, saya baik dengan staff saya ni. Dengan Nick ni, satu hari saya marah ke Nick dan Nick akan ingat sampai mati. Tapi segala kebaikan yang saya buat tu, kadang-kadang Nick lupa kerana sekali marah. Itu kadang-kadang telajak perahu boleh hundur. Telajak kata, padah binasa. Itu saya selalu ingatkan diri saya lah. Bila kita memegang jawatan, nombor satu ialah niat nak tolong orang. Nombor dua, niat supaya bila kita niat nak tolong orang, Allah tolong kita. Itu sebab kalau budak-budak tahulah, dia akan salah dengan saya tiap-tiap hari. Sebab setiap kali student saya salah dengan saya doa. Tapi ada lepas maya saya tengok sudah maya bau bakal lagi. Dalam hati saya. Sebab apa? Bila saya jumpa dengan tok guru saya belajar dulu. Saya buat macam tu. Tok guru doakan saya. Ustaz doakan saya. Prof doakan saya. Sebenarnya kita ni hasil daripada doa orang-orang. Akhirnya Allah pilih kita menjadi pemimpin. Baik Prof, terima kasih atas soalan tadi. Soalan tu tak ada dalam ni. Tak ada juga ni. Jadi ni betul-betul soalan terakhir. Jadi soalan terakhir Prof, singkat dan padat, pesanan Prof kepada mahasiswa UiTM Cawangan Kelantan secara umumnya yang sedang membina masa depan mereka sebagai pemimpin negara Prof. Ni saya selalu mengimpikan bila saya jadi rektor, memegang teraju pentadbir di peringkat akademi universiti. Saya selalu nak ialah melahirkan pelajar-pelajar saya yang jadi pemimpin, leaders. Sebab pemimpin ini, bila kita jadi pemimpin, automatically cara kita mikir lain. Contoh ni tak ada jawatan MPP dia, presiden dulu. Ni tidur ni buat apa? Sebelum nak tidur. Tidur gitu. Main game. Main game kau gapo tak? Saya dulu bila tak ada jawatan gapo, tidur. Tapi bila kita ada jawatan, mari hujan, sudah dah. Ngah mari hujan, lagu mana? Rumah bodoh bawah tu. Yeah. Dia mari mikir. Lagu mana banjir ni. Bila nak periksa, lagu mana budak ni? Silibus ni habis berlaku ke tidak? Setiap hari kita duk mikir. Hak itulah ni. Kalau saya selalu sebut Sayyidina Umar tau, bila dia jadi ketua ni, kering je. Sebab dia duk teringat, dia kata, bagaimana nasib rakyat aku, hak miskin, hak fakir, hak apa ni, anak yatim, apa ni, orang muda dan sebagainya. Mari perasaan tanggungjawab. Itu sebab kita ni, bila kita ada jawatan, barulah ada rasa tanggungjawab. Sebenarnya itulah. Sebenarnya, ya Allah nak. Inni ja'ilu fil ardi khalifah, aku lahirkan kamu sebagai pemimpin biar ada tanggungjawab. Dan di akhirat nanti kita akan ditanya, apa yang kamu buat, apa ni yang hadis Nabi sebut, la tazulu qadaman abdu yaumil qiyamah hatta yus'al an arba' khisalin. Tak terangkat kaki anak Adam sehingga di akhirat kelak sehingga ditanya tentang 4 perkara. Apa ilmu, apa kamu guna, duit daripada mana sumber, kan, umur kamu, waktu muda kamu dan sebagainya. Bila ada jawatan ni, baru ada tanggungjawab. Betul Prof. Ni pun sebenarnya at first lah terima jawatan sebagai presiden ni fikir bagaimana ni nak memegang amanah ni dan takut sebenarnya sebab memang tu hal soal nanti kan. So lagi ni bila pegang jawatan kita banyak duk mikir orang daripada diri kita. Betul. Dia menghapuskan kita sifat anani, penting diri sendiri. Kalau Prof rasa ada jerawat-jerawat ni jala tu, dia mari stres. Jadi insya-Allah lah nikku sikit nanti. Jadi okey Prof, ni rasa itu saja soalan Nik pada hari ini. Terima kasih Prof atas masa, walaupun Prof busy sangat sempat untuk berpodcast pada kita hari ini, dan Nik harap kepada semua studi yang tengok podcast ni, ambil lah iktibar
Dan kalau ada pemimpin yang lain juga di universiti lain tengok ada iktibar, boleh insya-Allah kita doakan sama-sama bahawa kepimpinan di bawah kita ni berjaya dunia dan akhirat lah. Baik Prof. Okey ni, sebelum akhir ni, saya baru menerbitkan buku Art of Leadership. Seni Memimpin, menulis dengan hati dari pengalaman. Kenapa saya menulis buku ni? Sebab banyak saya membaca buku daripada bukan orang yang berpengalaman, tapi orang yang berilmu. Dia menulis buku tentang kepimpinan seorang dekan, tapi dia tak pernah jadi dekan pun. Kan? Contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia menulis buku. Orang nak baca buku dia sebab dia Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir, dia menulis buku. Kan? Tapi contohnya macam pengalaman menjadi rektor, menjadi dekan, kerja di Jabatan Perdana Menteri, kerja dengan NGO, menjadikan kita rasa itu satu pengalaman yang mematangkan hidup kita. Dan Prof tulis? Saya menulis. Dan apa yang saya tulis ini ialah lahir daripada pengalaman dan lahir daripada hati kita sendiri. Boleh Prof petik satu dari buku tu? Contoh ni saya selalu sebut tentang kerja dengan hati, bukan sekadar jawatan. Orang yang memang dipilih oleh Allah untuk memegang suatu jawatan pasti akan dibantu oleh orang sekelilingnya. Macam Nick tadi ada tanya soalan tentang macam mana nak tambah keyakinan. Saya selalu yakin dengan hadis Nabi, kalau kita dipilih oleh Allah, pasti kita ini akan ditolong. Allah pasti akan tolong. Kan? Saya kata tadi, mengurus fakulti lebih susah daripada mengurus kampus. Sebab ia melibatkan sabak handai dan rakan taulan. Orang yang paling susah kita nak bentuk siapa? Isteri kita, sebab hidup sebelah kita. Bahaya statement tu. Bahaya statement ni. Bini tak dengar kan. Bini dengar cari walau pula. Lepas tu, apa ni, saya tulis muka surat 18 kan. Jangan kita dilamun angan-angan untuk pegang jawatan lama dan menongkak langit. Manis di mulut zahir tapi menyampah di hati batin rakan sekerja kita. Jawatan rektor dekan lain akan silih berganti. Saya selalu diingatkan saya bahawa jawatan kamu 2 tahun. Kamu bekerjalah betul-betul. Siang malam kamu bekerja. MVP kamu dilantik 2 tahun je. Jangan fikir akan datang kamu akan dilantik lagi sebagai presiden. Tak. Saya fikir 1 hari bulan 30 hari bulan 1 saya tidak lagi untuk boleh berkhidmat kepada Jawatan Kelantan. Barulah kita rasa betul-betul nak kerja kan. Saya ingat kata-kata murabi saya, Profesor Datuk Siddiq Baba, mantan timbalan Rektor HCP Universiti Islam Antarabangsa, dia kata, masa pegang jawatan buatlah sesegera kebaikan. Jangan tunggu sebelum terlambat. Sebab jawatan kita sekejap ni. Lepas tu banyak dalam ni saya tulis tentang pengalaman melahirkan pemimpin yang bijaksana. Yang ni saya selalu ingat kata-kata yang ditulis oleh Profesor Tan Sri Dr. Zul, mantan Rektor Universiti Islam Antarabangsa, universiti saya dulu. Seorang pemimpin perlu mempunyai karakter bijak. Kebijaksanaan akan datang apabila ada ilmu dan pengalaman. Itu saya nak sangat. Setengah orang dia takutlah saya nak pegang jawatan tu, takutlah. Sebenarnya sampai bila kita takut? Akhirnya kita tak ada pengalaman. Dan saya selalu juga ni banyak kata-kata sini, antaranya kata-kata Naib Chancellor. Dia selalu sebut kat saya, dia kata jangan lantik orang yang ada kepentingan diri. Sebab apabila dia megang jawatan, dia akan mengambil peluang. Ini saya ni banyak saya jumpa dengan orang-orang hebat, menasihat saya, dan saya akan tulis dalam ni. Contoh beberapa bulan lepas saya duduk dengan CEO TRX Kuala Lumpur kan. Saya duduk sebelah meja dia. CEO TRX. CEO TRX. Masa tu ada program di UiTM. Dia kata apa?
setelah saya menjadi seorang CEO, saya telah berjaya melahirkan ramai CEO dia. Jadi saya tulis kat sini, kejayaan seorang pemimpin ialah dia melahirkan pemimpin yang lain, melahirkan legasi. Contohnya bila kita pegang jawatan, Nick lepas ni, Nick kena latih siapa yang akan menerajui kepimpinan selepas ini. Kejayaan Nick ialah melahirkan pelapis-pelapis yang hebat di UiTM Kelantan. Dan kenapa saya bercakap tentang talent development, sebab kita nak kejayaan seorang pemimpin, dia boleh melahirkan pemimpin yang hebat. Rasulullah bila dia meninggal, para sahabat menyambung legasi sampai kejayaan hari ini. Ada di kalangan para sahabat yang sedih bila Rasulullah meninggal, ada di kalangan mereka yang murtad, kan, sebab tak percaya kepada kekuatan yang ada pada Rasulullah itu sendiri. So boleh dapatkan buku ni. Ni saya nak bagi kepada Nick. Sebenarnya buku ni saya tak lancar lagi ni. Kita akan lancar pada 11 bulan nanti. 11 bulan 12. Jadi ni orang pertama. Ni orang pertama ni. Ni antara kata-kata yang bagus juga saya tulis ini. Saya kata, be nice to everyone on your way up. You will meet the same people on your way down. Masa saya jadi direktor, saya nak orang hormat pada saya, kan. Bila saya tak jadi direktor, saya jumpa orang yang sama, dia tak hormat dekat saya. Sebab tu masa kita pegang jawatan, kita kena beringat. Masa kita pegang jawatan, orang yang sama juga kita jumpa. Masa kita turun, kita jumpa orang yang sama. Okey ni, apa ni saya nak bagi kepada ni? Baik Prof, terima kasih banyak. Sebagai hadiah orang pertama yang dapat orang pertama, insyaAllah. Terima kasih Prof. Semoga ni menjadi pemimpin yang hebat. InsyaAllah Prof, terima kasih banyak. Untuk berkhidmat. Ya Prof. Terima kasih banyak. Seni memimpin. Ni ada dengar Prof bagi tahu 4 bulan sekali akan keluarkan satu buku. Itulah azam saya. Azam. Duduk di UiTM Kelantan. InsyaAllah Prof. InsyaAllah semua buku Prof ni beli ya. Tapi kalau nak free pun boleh. InsyaAllah. Baik Prof, itu sahaja rasanya podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Prof sudi luangkan masa sekali lagi. Terima kasih kerana beri buku ni kepada ni. Orang pertama. Jadi orang lain tak boleh claim lah. Beres. Itu saja Prof. Kata-kata akhir Prof. Okey, terima kasih ni dan MPP kerana menjemput saya untuk program podcast ini. Saya lebih suka sebenarnya sebab kita bercakap daripada hati ke hati. Saya orang yang akan bersama dengan saya dalam UiTM, susah, senang, berjaya, gagal ialah MPP lah. MPP Presiden yang saya harap MPP yang baru ini dapat bekerjasama dengan kami pengusaha tertinggi UiTM. Tidak ada niat lain kita adalah untuk membangunkan anak watan, anak bangsa kita, khususnya di negeri Kelantan. Baik Prof, dan sekali lagi ni ucapkan terima kasih juga kepada semua yang terlibat unit korporat UiTM Cawangan Kelantan, pejabat rektor UiTM Cawangan Kelantan dan semua yang terlibat handle podcast kali ni, MPP Barisan Nick juga. Jadi itu saja untuk podcast kali ni. Terima kasih semua. Bye-bye sikit Prof boleh? Bye. Beres. Terbaik semua.